Kita di antara Faizal dan Rubia pada pagi ini. Jadi kepada tuan-tuan dan puan, selamat datang ke dalam majlis pada pagi ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan pada pagi ini, acara upacara akad nikah akan berlangsung pada pukul 11 pagi nanti. Jadi mohon harap tuan-tuan bersabar menunggu. Jadi untuk itu saya umumkan kenibahan juru nikah kita pada ini, Ustaz Aslan. Jadi silakan duduk. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan yang belum lagi mengambil tempat duduk, bolehlah menyemak semula dengan urus setia tempat duduk masing-masing. Terima kasih diucapkan kerana hadir pada pagi ini memeriahkan majlis Walimatul Urus di antara Faizal dan Rubia. Di sebelah saya, Encik Alexander Nakcan, bapa kepada pengantin perempuan, dan di depan saya di sana Puan Nurfahana Abdullah, ibu kepada pengantin lelaki, dan yang di tengah kita ini Puan Nurliana Pungkong, ibu kepada pengantin perempuan. Kami berempat dengan kesempatan ini ingin mengalu-alukan kedatangan semua hadirin hadirat dari jauh yang dekat, dari Kapit, dari Saratok, dari Sibu, dari Miri, untuk makluman semua pengantin lelaki dari Saratok, pengantin perempuan dari Tanjung Bekakap, Sibu. Okay. Jadi kita yang berada di sini, saya dipahamkan bagi pihak jemputan pengantin lelaki, lalai bukan semua kaum keluarga terdekat terdiri daripada adik-beradik. Di sini saya perkenalkan juga sebab ada semua pendatanglah untuk pihak lelaki. Adik saya sendiri iaitu ayah saudara kepada pengantin lelaki, saudara Hasan sendiri. Kemudian Hasan, dua-dua pol ini. Sebelahnya Pol Dahab. Tinggi ni yang kita baca. Ada dua orang lagi, dengan empat lagi belum sampai. Kejap lagi lah on the way, sudah ada di bawah sana. Itu juga saya malu-malukan saudara Mara dari Tanjung Bekakap, yaitu ayah saudara kepada pengantin perempuan, mak saudara Aki ada kan? Terima kasih kesempatan ini sekali lagi kita mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana dapat meluangkan masa datang untuk kita sama-sama meraihkan majlis perkahwinan anak saya Muhammad Faizal Izwan dan juga Rubia Elni. Begitu juga rakan-rakan Muhammad Faizal, saya tengok ramai muka-muka dia yang kita sering jumpa di Kapit, hadir meraihkan kawan dia di sini. Okey, terima kasih dari Kapit jauh datang ke sini. Dan begitu juga saudara mara kami dari Kapit sebelah sini ramai. Jadi dengan peluang ini nanti bolehlah kita berkenalan bahasa biasa kita, pemeriksaan. Ada Isan, ada Ifa, ada Depa. Okey, jadi majlis kita sebenarnya akad nikah akan dimulakan pada pukul 11 pagi ya, sekejap lagi. Jadi juru nikah kita Ustaz Aslan dan 4 orang saksi terdiri pada adik dan anak saudara saya nanti. Okey, jadi selepas itu, selepas akad nikah nanti
ada upacara membacakan air sembahyang, kemudian diikuti dengan seterusnya ada bacaan doa selamat bersempena dengan majlis perkahwinan. Seterusnya ialah upacara persandingan diikuti dengan majlis pengawal. Okay. Kemudian ada majlis memotong kek dan makan beradab. Dan seterusnya diikuti dengan jamuan untuk semua dan diiringi dengan musik selingan lah. Jadi untuk housekeeping kita, jadi tandar kita di sebelah sini ada, dan di belakang sana pun ada. Okay. Jadi kalau ada buku persalinan, jadi persalinan surau ada juga di belakang. Okay. Itu untuk maklumat semua. Jadi hari ini terima kasih Okay. Terima kasih. Kami persembah hadirin yang dimuliakan sekalian, di taman inilah berpati terbang sayap manca emas tempawan, harisan surah menjadi lambang, hamparan jiwa sudah ditawan. Langkah masuk kembali kasih, terimalah ketibaan masuk pasangan mempelai Muhammad Faizal Izwan Maula Syam. Seterusnya melangkah masuk pengantin perempuan kita, Rubia Elmi binti Alexander. Bersama-sama kita saksikan ketibaan bakal kedua mempelai kita masuk ke dalam dewan. Cantik dan sama pada pasangan pengantin yang segak lagi berjaya, yang cantik lagi menawan. Selain Muhammad Faizal Izwan dan Rubia Elmi. Mohon perhatian kepada hadirin sekalian. Yang ditunggu sudah pun datang, yang dinanti sudah pun tiba. Pastinya kami mengalu-alukan sekalian tetamu yang hadir untuk sama-sama kita meraihkan dua jiwa yang bakal menjadi satu, dua cinta berkat janji, dua hati sehidup dan semati antara pasangan Muhammad Faizal Izwan Maula Syam dan Rubia Elmi binti Alexander. Tersusun manis, hias dan pantun, luahan jujur pendeta gelita, tirai majlis dibuka santun, salam dihulur, tertib dicangkang.
Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Hazizah Bondahan selaku pengacara majlis untuk majlis yang penuh berkah ini, iaitu majlis akad nikah di antara Muhammad Faizal Izzuan Maula Syam dan pasangan pilihan hatinya Rubia Elni binti Alexander. Melayang seridit di atas permata, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini hari Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan 16 Safar 1448 Hijrah. Hari yang dinanti-nantikan telah pun tiba. Sebuah lagi masjid bakal dibina, belanda syariat, persulatan cinta, berteraskan adat. Yang dihormati Ayahanda pengantin lelaki Encik Syam bin Sepah dan Ibunda Puan Nur Fahana. Yang dihormati Ayahanda pengantin perempuan Encik Alexander dan Ibunda Puan Nunti Anak Bungkung. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Azman bin Rabi'i selaku juru nikah, para saksi, saudara mara, kedua-dua belah pihak, rakan-rakan kedua-dua mempelai, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bagi pihak kedua-dua keluarga mempelai, saya selaku pengacara majlis mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke majlis akad nikah dan resepsi perkahwinan Muhammad Faizal Izzuan Maula Syam dan Rubia Elni binti Alexander. Sesungguhnya kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada hari yang penuh bermakna ini amat kami hargai. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama meraihkan detik bersejarah serta mendoakan kebahagiaan kedua-dua mempelai. Sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan detik yang amat bermakna dalam kehidupan kedua-dua mempelai ini, iaitu lafaz akad nikah yang bakal menyatukan dua hati dalam ikatan yang suci dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya menyerahkan perjalanan majlis akad nikah kepada Al-Fadhil Ustaz Azlan bin Rabi'i. Dipersilakan.